Assalamualaikum dan selamat sejahtera Victorian semua. You guys now are watching V-Talk, the segment Victorians, where kita orang akan mengupas kisah, inspirasi dan semangat warga Victoria Institution. Ya, selamat datang ke episod pertama kami. Saya Nishan dan bersama saya ialah Saya Nazrul Firdaus. Kita akan berbual santai, berkongsi cerita serta membincangkan tentang isu-isu hangat yang berlaku di VI. betul tu. Tapi sebelum kita teruskan, mesti ramai-ramai tertanya, what is actually V-Talk, Kesimbang Victorians ni? Okay, macam ni, V-Talk ni ibarat satu ruangan di mana kita berbual pasal semua perkara yang melekat di hati warga VI, dari pencapaian pelajar dan alumni, kisah inspirasi guru, dan sehingga ke topik-topik yang biasa macam sukan, seni dan budaya tradisi sekolah kita. Bilik kata ini adalah platform untuk kita semua berkongsi dan meraihkan semangat Victorian. You also know that not only kita orang je, maybe ada special guest tau yang kita orang akan invite, pelajar, guru dan alumni untuk berkongsi pengalaman mereka di sekolah ini. Who knows, yang orang yang tengah tengok sekarang ni boleh jadi the next guest. Dalam episod-episod akan datang, kita akan bincangkan pelbagai topik menarik seperti cabaran kehidupan sebagai seorang Victorian, tips belajar dengan lebih berkesan, dan juga kisah kejayaan alumni yang telah menempuh nama di luar sana. Kita juga ada segmen special which is Bicara Inspirasi, di mana warga-warga VI sendiri yang akan berkongsikan cerita mereka di sekolah ini. Dan jangan lupa kita juga akan ada sesi soal jawab di mana kita akan menjawab soalan yang kalian tanyakan. Bolehlah hantarkan message kepada kami di Instagram VI Library Board ataupun di ruangan komen yang telah disediakan. Okay, I think itu je lah untuk episod pengenalan ni kan, tak payah nak banyak-banyak sangat. Jadi, tapi actually kita invest lah nak cerita pasal semua ni untuk korang. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan VILB di YouTube, dan nantikan episod-episod seterusnya. Jumpa lagi. Bye-bye.